Jabatan gantung depan tu sumpah macam tinggi. Woi, kalau jatuh ni boleh tamat hidup aku hari ni. Goblok. Akhirnya dengan penuh pasrah dan berserah naik jugalah aku ke atas tu. Daki tangga ni satu persatu tinggi. Sumpah naik ke atas tu cok. Kurang ajar sekali tangga-tangga ni. Semua tak habis-habis pula aku jalan tadi penat weh. Sampai sudah aku dekat signboard banggi jam. Oh baru tahu aku satu jabatan bawah ni untuk orang yang loncat-loncat banggi. Berani siapa-siapa yang buat kerja crazy ni. Respect sekali aku tak berani langsung. Akhirnya sampai sudah aku di atas sekali. Duk rehat je aku tepi ni sambil tu dapat kata-kata semangat daripada The Nepal ni baru aku kenal tau. Sangat friendly sekali orangnya, namanya Tordu. Time ni lagi 2 jam lagi nak sampai ke Namche Bazar, tempat untuk aku tidur malam ni lah. Dan masa ni Tordu dah lalu depan tu dan aku masih lagi duduk di sini sambil memikirkan masa depan aku yang masih tak kahwin-kahwin lagi ni. Lepas tu terpaksa lalu jabatan ni. Sumpah ya Allah gayut sekali aku. Astagfirullahalazim. Rasa kuat ke tali kabel ni weh. Risau juga aku kalau lalu kat tengah-tengah nanti angin kuat goyang-goyang boleh jatuh macam mana goblok. Hai, dan akhirnya berjaya sudah aku. Jangan tanya macam mana proses aku melintasinya. Tak ada aku rekod pun bahaya cok. Kalau aku rekod kat tengah-tengah tu nanti kalau jatuh phone aku siapa nak ganti cok. Dan macam ni lah view daripada atas gunung ni. Sumpah ya Allah cantik sekali 2 kali 3 kali 4 kali. Pemandangan di sini sebiji macam dah cerita Jurassic Park. Aku suka sangat. Okey, sambung lagi jalan menuju ke Namche Bazar. Dan kali ni trek dia memang perlu bersabar, banyak-banyak istighfar sebabnya banyak sangatlah tangga-tangga. Dan tangga lagi depan-depan ni semua membiak teruk tangga ni sampai naiklah ke atas puncak gunung. Jangan tanya penat macam mana tau. Kerana lebih penat mengejar cinta si dia yang datang membawa harapan lalu pergi meninggalkan. Sakit. Alhamdulillah habis sudah tangga-tangga tu sampai sini. Dan ini ada orang yang on the way nak buat tangga-tangga yang baru lagi tau. Respect sekali tau dengan orang-orang Nepal ni. Semua berusaha buat jalan trek yang cantik-cantik untuk senang hiker-hiker semua. Tengok ni nak buat tangga ni bukannya senang. Batu-bata ni diorang kena kikis daripada batu-batu besar. Lepas tu cantum-cantumkan lagi. Kagum aku cok. Okey, sekarang ni lalu tangga-tangga lagi. Lepas tu bukit yang tinggi dekat atas sana tu sampai puncak serius. Untuk sampai ke atas tu jalan dia sangat pacak sekali. Aku tadi panjat macam Spiderman dan akhirnya berjaya sudah aku sampai atas. Alhamdulillah selamat. Ini puncak dia namanya Top Danda. Tengok